Saya tukar nombor 300 tu dalam bentuk gram emas, supaya saya tak nampak 300, saya nampak emas. Contoh orang yang tak ada simpanan ni, bila dia dapat gaji je, dia akan belanja dulu dengan gaji dia tu. Kalau ada lebih, baru dia ingat nak buat simpanan. Ingat-ingat kalau ada banyak, dia akan buat banyak lah simpanan. Tapi orang yang berjaya buat simpanan ni, berbeza cara urutan dia tu. Maksudnya, bila dia dapat gaji, ditolak dulu kepada simpanan. Yang ada lebih tu, yang tu baru belanja. Jadi sebenarnya saya pun sama macam tu juga dulu. Tunggu duit lebih barulah nak menyimpan. Ada lebih banyak, banyaklah menyimpan. Tapi itu semuanya palsu. Sebab realitinya, hakikatnya takkan ada duit lebih. Sampailah satu masa saya tukar cara simpan dalam bentuk emas yang macam ni. Saya paksa menyimpan dalam bentuk emas. Saya jadikan sebagai simpanan paksa dan lupa. Setiap kali dapat gaji 200-300, saya alihkan dulu kepada simpanan dalam bentuk emas. Saya tukar nombor 300 tu dalam bentuk gram emas, supaya saya tak nampak 300, saya nampak emas. Bila nampak emas, tak fikir nak belanja, fikir nak beli lagi. Saya bukan tak boleh simpan duit, tapi cara saya simpan duit tu tak betul. Jadi saya berterima kasih dekat diri saya 5 tahun lepas. Saya ambil tindakan bermula dengan 1 gram. Kalau tuan-puan ada masalah yang sama, boleh komen dekat bawah. Ataupun boleh ambil tindakan bermula dengan 1 gram. Pergi dekat profil saya, boleh follow step by step.